Tengok bawah dia. Carbon. Okey guys, hari ni aku dah buat satu review ringkas lah tentang CF Moto 250 SR Lite ni. Nampak design dia guys. Design dia memang jahat. Harga bawah 10,000 Design dia padu gila. Okey, depan datang dengan lampu LED. Korang tengok. Macam The Beast guys. Macam The Beast. Garang gila lampu dia. Okey, tapi yang tak best ni lah signal capang. Signal masih capang. Macam kapcai lah. Okey. Suspension depan. Datang dengan telescopic fork. 2 piston caliper, ada dual channel ABS. Okay, size disc 292. Ini best dia, cantik ni. Aku suka tengok fork dia. Nampak macam eksklusif, nampak macam mahal. Okay, dekat bawah ni dah ada cover. Cover engine ada separuh sini. And then belakang kita tengok suspension dia monoshock, single piston caliper, ada ABS, size disc 220mm. Okay, untuk kapasiti engine dia 249cc, 27 horsepower dan 22 Nm of torque. Sama dengan enjin 250 SR. Jadi dengan kapasiti enjin macam ni, kita nak pergi jalan jauh ke sesuai lah. Setakat nak cruising atas highway 1213 kan, masih okey, enjin tak berapa nak stres sangat. Okey, kita tengok lampu belakang. Lampu belakang pun LED juga. Tapi dia ada satu design aerodynamic kat belakang ni. Nampak tak? Ada lubang-lubang ni guys, potong angin. Jadi dia lebih nampak lebih moden lah. Nampak macam adalah ciri-ciri sport bike tu. Okey, tapi ada juga benda yang tak best pasal motor ni. Tengok ni. Bagi aku dia punya arm pula. Footrest belakang ni terlalu basic lah. Nampak macam murah sangat. Walaupun harga dia murah kan, tapi nampak tak best lah. Tapi overall lah. Daripada segi design dia sangat padu. Okay, korang tengok ni. Nampak ada tak apa yang pelik kat sini? Tak pelik lah. Yang menarik tentang cover set dia. Yang menarik tentang cover set dia kat sini, nampak ni. 1, 2, 3 kat atas. Jom kita tengok dekat sikit. Tengok bawah dia. Carbon, tapi bukan original. Dia cuma corak carbon sahaja. Okey, meter dia pula datang dengan meter digital. Harga bawah 10,000, nak apa banyak-banyak, ni okey lah. Okey, ada port untuk cas Type A dan juga Type C. Tapi kalau hujan memang kena tutup. Kalau tak memang habis, basah. Okey, dekat atas ni handlebar dia basic saja. Okey, backlight pun tak ada. Biasa saja. Side mirror depan lah, ni boleh lipat lah. Okey, nampak boleh lipat macam tu, kalau tak nak pakai buka. Saiz tangki 12 liter, sama dengan CF Moto 250 SR. So agak-agak saiz tangki 12 liter ni boleh pergi dalam 280 ke 300 km plus. Depends pada cara pemanduan, cara kita bawa macam mana. And then belakang lah, lampu signal dia capang macam ni. Wire dia terkeluar aku baru perasan. Wire dia terkeluar. Okey lah, harga bawah 10,000, apa lagi banyak-banyak fikir. Arm dia pun basic saja, arm harga bawah 10,000. Okey. Footrest ni boleh kalau main corner sangkut kan, dia cap tutup sikit lah. Daripada segi riding position, ni aku nak cerita. Kalau kita tengok 250 SR, handle dia tu dia rendah lagi sikit. Tapi untuk 250 SR Lite, handle dia tinggi sikit. So bermaksud untuk riding position dia lebih selesa, lebih santai. Dia tak macam 250 SR. Kalau 250 SR, handle dia lebih bawah sikit, rendah sikit. So agak menunduk lah. Pergi jalan jauh badan penat sikit. Tapi ni okey, pakai harian okey. Untuk pergi kerja hari-hari ke kan, sekali-sekali long distance ride ke, pakai waktu minggu main corner ke, okey. Lagi satu untuk main cornering kan, engine dia ada slipper clutch tau. Jadi membantulah juga, ABS pun membantu untuk emergency brake dan juga jalan waktu hujan, jalan basah. Dia bantu kita untuk handle motor tu dengan lebih cantik lah, lebih mudah. Lebih mudah, tengok daripada depan. Lawa lah, harga bawah 10,000, macam tak percaya pula. Ini nak sedekah ke apa ni? Okey, seat dia pula datang dengan 2-piece seat. Seat depan lembut sikit, seat belakang dia macam keras sikit. Okey, macam ni seat belakang dia, shape dia. So bila dah dapat 2-piece seat ni, korang jangan pergi ride seorang, pergilah bawa skandal duduk belakang tu. Tak, ni aku gurau. Okey, jangan percaya. Alright, so overall lah bagi aku sangat okey. Pada korang yang ada pendapat dan komen-komen yang sangat bernas ataupun ilmu-ilmu yang nak kongsi pasal CF Moto ni ataupun motor-motor lain lah yang seangkatan dengannya, korang komen kat bawah. Nanti kita sama-sama lah kongsi ilmu dan pendapat So, korang rasa lah CF Moto 250 SR Lite ni berbaloi ke untuk kita beli dengan harga 10,000? Dengan design yang cantik macam ni, sistem ciri-ciri moden asas yang cukup, berbaloi ke? Komen lah kat bawah. Okay, sebelum tu
So kepada korang, jangan lupa untuk subscribe channel aku. Jangan lupa untuk like. Kalau ada pendapat dan komen ataupun orang kata ilmu-ilmu yang nak kongsi, korang komen kat bawah.